Akidah 3 serangkai dan perbezaannya dengan sifat 20. Allah Ta'ala. Tuan-tuan pergi, saya ingat ramai dah tulis, Abu Shu'aib ada tulis. Minggu depan ni insya-Allah jawatan kuasa sini tolong fotostatelah akidah 3 serangkai ni. Tuan-tuan, akidah 3 serangkai ni yang dia orang duk serang ni, akidah yang menyatakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Tauhid rububiyah bermaksud mempercayai kewujudan Tuhan dan segala kekuasaannya. Tauhid uluhiyah mempercayai, beriman Tuhan yang wujud dan segala kuasaan itu wajib kita untuk mengabdikan diri kepadanya. Hanya kepada dia tempat kita bertawakal, beribadat dan berdoa. Tauhid asma' dan sifat bermaksud kita mensifatkan, memanggil Allah dan sifat-sifatnya berdasarkan apa yang Allah khabarkan kepada kita dan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Tu ya. Puak ni kata tauhid 3 ni sama dengan Trinity. Macam puak Kristian kata Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ar-Rahmanir-Rahim sama dengan Trinity, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Mai puak-puak Ahbash ni kata benda yang sama. Dia kata dia ahli sunnah. Tuan-tuan, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat ni tuan-tuan dengar bila? Bila? Sejak sekolah lah. Hak generasi baru ni itulah buku sekolah ya. Dia kata buku sekolah tu sesat, bahkan kufur. Itulah pengajian semua akidah dalam dunia Islam, sesat dan kufur. Tuan-tuan, kalau setakat dok kata tak apa tepat tu cerita lain, sesat dengan kufur. Tu kata puak Habash masuk dalam kepala habis. Termasuk Mahfuz Hak Jais pun kata sesat tauhid 3 ni juga. Dia kata pada zaman Nabi tak ada. Nak tanya dia sifat 20 ni mula bila? Ada kita dengar hadis Nabi bila orang masuk Islam, Nabi kata hendaklah kamu menghafal 20 sifat ni. Pernah dengar? Tuan-tuan, bukan bermula dengan Ibn Taymiyah. Sejak Ibn Mandah lagi telah menyebut benda yang sama, iaitu manusia ini, tuan-tuan, orang kafir percaya wujudnya Tuhan ataupun tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Mereka percaya Allah berkuasa ataupun tidak? Percaya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Jika ditanya orang kafir itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, menundukkan bulan dan matahari, nescaya mereka akan menyatakan Allah. Bila hujan turun, pergi tanya Acong. Acong kata, Acong, ini hari ya, lu punya bapak simbah air daripada atas. Tak ada, dia tak kata. Dia kata ini Tuhan turunkan hujan. Ulama-ulama ini menyebut bahawasanya pada umumnya manusia percaya tentang kewujudan Tuhan dan kekuasaannya. Pada umumnya. Termasuk sebahagian besar di kalangan orang kafir. Perkara ini dinamakan dengan rububiyah. Tauhid. Yakni mereka mengesahkan Tuhan dalam hal ini. Dia kata ada yang tak esahkan. Biasalah ada yang tak esahkan. Tetapi ramai yang menyatakan memang Allah. Semua kekuasaan ini balik kepada Allah. Tetapi yang mereka salah ialah dalam urusan tauhid uluhiyah. Mereka tahu kata Allah, tetapi mereka meminta kepada selain daripada Allah. Mereka beribadat kepada selain daripada Allah. Mereka berdoa kepada selain daripada Allah. Mereka bergantung pada selain daripada Allah. Tauhid ini dinamakan dengan tauhid uluhiyah ataupun tauhidul ibadah. Lepas tu macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala? Saya tak pernah tengok Allah Ta'ala. Kok pok-pok tal 7 hak buang TV dalam sungai tu pernah tengok? Saya tak tahu. Saya tak pernah tengok Allah Ta'ala. Tuan-tuan tak pernah tengok Allah Ta'ala. Orang tanya Aisyah,
hal ra'a Muhammadun rabbah, adakah Muhammad melihat Tuhannya? Wallahi qaffa sya'ri bima qult, wallahi dia kata terpacak bulu remah aku hang tanya apa ni. Macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala? Tak ada jalan melainkan apa yang Allah khabarkan kepada kita melalui kitabnya dan Rasul kabarkan kepada kita melalui sunnah. Maka kita sifatkan nasifuhu subhanahu wa ta'ala kama wasafa nafsahu min ghairi ta'tili wala takyifi wala tamthili wala tashbih. Maka kita mensifatkan Allah Ta'ala macam Allah Ta'ala sifatkan dirinya, dengan kita tidak memandulkan sifat, dengan kita tidak mencerupakan Allah Ta'ala pada orang macam benda lain, dengan kita tidak membagaimanakan Allah Ta'ala itu. Macam mana dia kata, macam itulah kita terima. Dan kita tak mau tahu Allah lebih daripada hak dia bagi tahu. Kita tak mau tamak, kita tak mau tahu lebih. Sebab apa kita tak mau tahu lebih? Sebab kita tahu kita tak boleh tahu dia melainkan dengan apa yang dia bagi tahu. Puak ni kata yang ni akidah Kristian. Yang tanya apa akidah hak betul macam mana? Akidah betul kena kira 20. Kita tak pernah kata sifat 20 sesat. Tak pernah kata. Dia kata puak-puak ni kata sifat 20 sesat. Ni tuan-tuan, darabani wa baka, syatamani wa shtaka. Dia maki aku, dia pukul aku, dia khayau. Dia maki aku, dia pergi mengadu ke orang. Kita tak kata sifat 20 sesat. Hang habaq mai, siapa pergi kata sifat 20 sesat? Orang kata tak cukup hak tu. Takkan kita nak kata Tuhan tak bersifat dengan wujud? Tentu Tuhan wujud. Cuma wujud qidam. Cuma perkataan qidam tu kita kata al-awwal wal akhir. Tak apa dia nak guna qidam, cuma kita kata qidam ni bahasanya hambar sangat. Kerana Quran kata kal urjunil qadim abaukumul aqdamun, seperti seludang tamar yang qadim. Qadim ni bermaksud sudang yang lama. Jadi perkataan qidam adalah perkataan yang merujuk kepada perkara yang lama yang ada awalnya. Maka al-awwal wal akhir seperti yang mana Allah gunakan lebih tepat. Lepas tu baqa, Allah Ta'ala kekal. Kita semua orang kata Tuhan kekal. Mana ada orang kata Tuhan musnah? Tapi kita kata macam itulah Allah kekal semua. Tapi bukanlah manusia ni kalau nak beriman ada lawan tak ada, dengar lawan pekak. Tak payahlah, dengarlah tak pekak lah tu. Ada 20 ni, 20. Dia kata lagi tak percaya 20, tak sah iman. Macam mana dengan Abu Hasan Asy'ari dulu yang meletakkan 13, Abu Mansur At-Maturidi meletakkan 13, dahulu sebelum itu meletakkan 7 saja. 20 ni datang kemudian apabila sifat ni pergi ke Afrika. Dan dalam sifat tu 20 tu tak sebut pula Tuhan bersifat penyayang, tapi kita beriman Tuhan penyayang. Kita bukan kata 20 tu bukan sifat Tuhan. Kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat yang sempurna. 20 tu salah satulah laisa kamitsli syai'. Allah Ta'ala mendengar, basiran. Allah Ta'ala melihat. Tentulah dia tak buta. Tapi tak perlulah orang baru masuk Islam Allah itu melihat, lawannya buta. Tak payahlah. Dia dah pederah benda tu juga. 20 ini, 20 yang ni, 40. Satu yang mustahil, 41. Lepas tu buat kira api, buat kira mai, lepas tu buat rajah tu. Mana mungkin? Pada sebelum sifat 20 ni keluar, dahulu pada zaman Abu Mansur Al-Maturidi, keluarnya 13. Wajib beriman dengan 13 sifat Tuhan. Kemudian berlaku perbahasan falsafah. Dia kata, orang kata Allah Ta'ala melihat, tak cukup. Basiran, tak cukup. Allah Ta'ala basir, tak cukup. Mesti kaunuhu basira, berkeadaan dia juga melihat. Dia kata kerana orang yang melihat kadang-kadang tak nampak juga, kadang tak perasan, maka hendaklah berkeadaan Tuhan melihat. Ketika itu unsur falsafah masuk ke dalam pemikiran tauhid ini. Bukan pemikiran tauhid, ke dalam perbahasan teologi.
ke dalam perbahasan kalam. Tuan-tuan, siapa di kalangan tuan-tuan yang tak hafal sifat 20 angkat tangan? Tak apa? Iman sah? Tuan-tuan, antara dia orang yang dok kata ni puak-puak pembaharuan ni suka sesat ke orang, siapa yang suka sesat orang? Ikut kaedah dia tu, ramai orang Malaysia sesat noh. Kita nak bawa dakwah ini merentasi segala sempadan. Tuan-tuan ni, kita nak pergi dakwah noh di pusat-pusat hiburan ni. Kita nak bawa ni budak-budak muda pergi. Kita nak siapkan risalah kita, dan tuan-tuan yang ada di sini kena pergi sama dengan kita. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah 3 hari. Tak payah 3 hari, 3 jam je, 1 malam. Kita pergi BM, kita pergi mana lagi? InsyaAllah. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah.